para salafus salih menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati sepanjang bulan Ramadan. Bagi mereka, Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga musim menyuburkan jiwa dengan kalam ilahi. Ada dalam kalangan mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh 2 hari, seperti Imam Aswad. Ada pula yang menyelesaikannya dalam masa 3 hari, seperti Imam Nakhai, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali sepanjang bulan yang mulia ini. Begitulah kesungguhan generasi terdahulu dalam menghidupkan Ramadan dengan bacaan dan tadabbur Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar layan yang dibaca, tetapi nur yang menyinari hati dan jiwa. Oleh itu, mimbar ingin berpesan supaya kita meningkatkan kesungguhan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, sama ada secara bersendirian atau bertadarus secara berjamaah. Tadarus Al-Quran yang dilakukan secara berkumpulan mengukuhkan semangat perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan umat Islam serta hubungan baik antara ahli. Mimbar juga ingin menegaskan kepentingan menjaga adab-adab ketika membaca Al-Quran. Antara adab yang utama termasuklah memastikan bacaan yang tepat dan beradab. Bagi mereka yang sudah mahir dalam bacaan Al-Quran, tiada halangan untuk menumpukan usaha mengkhatamkannya sebanyak mungkin. Namun, bagi yang masih dalam proses membetulkan bacaan, mengejar jumlah khatam bukanlah keutamaan. Sebaliknya, yang lebih utama adalah untuk membaiki makhraj dan tajwid serta menghayati makna ayat-ayat suci yang dibaca. Membaca Al-Quran bukan hanya tertumpu pada jumlah bacaan, tetapi lebih mengutamakan ketepatan tajwid dan penghayatan makna.